Selamat pagi dan selamat sejahtera. Selamat datang ke podcast Julie. Saya Madu dan saya Siti. Hari ini kita membicarakan tentang eating methods. Kita memulakan dengan grill. Grill ialah memegang makanan atas api langsung seperti ayam atau gas. Dia sesuai untuk makanan seperti ayam, burger dan sate. Antara kelebihan grill ialah mendapat menjadikan rasa yang enak dan sedap. Menambah pula minyak kelebihan akan membentuk kuah, menjadikan makanan lebih sihat. Tapi kekurangan grill ialah jika suhu terlalu tinggi, makanan boleh mudah hangus dan menghasilkan bahan berbahaya seperti ekran mata. Dari segi nutrisi, grill membantu mengekalkan mengandungkan protein tetap sesuai vitamin seperti vitamin B boleh menghilangkan akibat suhu tinggi. Seterusnya, baking ialah proses pembakaran makanan dalam ketuhan. Contoh makanan termasuk kek, roti dan biskuit. Kelebihan baking ialah memakan masa rasa dan kita tidak perlu menggunakan banyak minyak. Ialah juga sesuai untuk menghasilkan makanan yang lembut dan sedap. Namun begitu, kekurangan baking ialah prosesnya mengambil masa yang akan dapat memerlukan kawalan suhu yang tepat. Dari aspek nutrisi, baking boleh memberikan banyak nutrisi kerana haba terus tetapi jika terlalu lambat, beberapa vitamin boleh menghilangkan akibat suhu tinggi. Akhir sekali, kita ada roasting. Roasting menggunakan ketupat tetapi sesuai untuk daging dan sayur besar seperti ayam akan ketupat. Kelebihan roasting ialah menghasilkan makanan yang mengari di luar dalam lembut di dalam. Ialah juga memperkekalkan rasa hasil makanan. Tapi kekurangan roasting ialah menggunakan masa yang lama dan kadang-kadang menggunakan banyak minyak atau lemak. Roasting boleh memperkekalkan nutrisi terutama seperti rak besi. Tapi menggunakan lemak kelebihan boleh menambah kalori. Kesimpulan ialah setiap kaedah memasak ada kelebihan atau kekurangannya. Pilihan bergantung kepada jenis makanan dan keperluan kesihatan kita. Betul tu, kami cadangan anda cuba menggunakan kaedah memasak agar anda mendapat rasa dan fakta yang berbeza. Terima kasih untuk kerana mendengar podcast kami. Jangan lupa cuba teknik baru di dapur